Fakih punya karakter kan, dia apa ni, bantai Halijah lah apalah kan. Lepas tu sambil bantai tu sambil gelak, sambil dialog tak mana-mana. Kita ni kena Halijah ni kan, bila dah habis bodohlah kau dek. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam Isi Minyak Lu, istimewa, episod istimewa lain sekali ngomong ya. Okey ke? Kau ya. Dia punya intro sangkut. Komik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni dalam Isi Minyak Lu, kita ada episod istimewa sikit dengan tetamu-tetamu daripada Rindu Kasih 3, termasuk dalam Kendi. Makin banyak kau Hafiz. Tengok kak bantai jadi kak. Ni tak buat homework kan. Dia main petik, tiba-tiba suruh kita opening. Kau memang opening sepanjang season ni. Betul-betul panas. Okey, pada pendengar Isi Minyak Lu, terima kasih kerana sudi lagi stay tune. Kali ni kita ada Kak Fazina Ahmad Daud dengan Tuan Adli selaku penulis skrip Rindu Kasih 3. Ya, betul. Sikit sebanyak Isi Minyak dulu ni pasal bukan cerita pasal minyak pun. Dia orang cakap tu kita punya trademark words lah kan. Ya, betul. Isi minyak dulu supaya tak terkandas di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan. Betul. So kita nak ilmu daripada kakak dengan abang saya kat sini kan. Lebih pada perkongsian ilmu lah. Ya. Jadi untuk Rindu Kasih ni special episode. Dulu kita bawa Abang Asnul, Abang Kasha dengan Abang Pali Haya selaku pengarah saudara kita kan. Sekali ni kita ada scriptwriter dan karakter paling ikonik dalam Rindu Kasih. Betul. Iaitu Halijah. Ataupun nama manjer. Nama manjer Halijah Hanam. Nama manjer. Terima kasih kakak, abang sebab sudi meluangkan masa untuk audience juga nak bagi tahu ni adalah first Ramadan sebenarnya. Betul. Kita memang target semua ni lagi nak balik nak buka dengan family masing-masing. Jadi kami pun tengah simpan orang kata tu apa? Tank energy. Cakap tak nak kering sangat kan. Kalau tiba-tiba terdiam telah maliu, faham lah kenapa. So okey, kita mula dengan Tuan Adli dulu lah. Untuk Rindu Kasih 1, 2 dan 3. Sepanjang proses shooting ni ataupun sepanjang proses craft ni adalah hasil penulisan sepenuhnya daripada Tuan Adli, betul? Okey, betul daripada saya dan juga co-writer saya, Sanza Talib. Okey, daripada kita season 1 1, 2, 3 kita develop daripada permulaan cerita, kita develop daripada karakter. Memang satu intense yang tinggi sebenarnya daripada side writer lah. Dia bagi emosi juga kat saya sebenarnya. Actually season 1 and then juga membawa ke season kedua dan season ketiga. Season ketiga tu memang intens sangat tinggi masa menulis. Dia adakah mungkin soalan agak tipikal sikit, adakah ianya berkisah pasal kisah siapa kenalan Tuan Adli sendiri ke ataupun memang betul 100% fictional? Dia atas rasa satu tanggungjawab untuk menulis sebuah karya yang untuk kita terjemahkan sebagai satu family type keluarga. Apa yang kita tengok kat TV kan, dia banyak cerita pasal curang suami, like that, laki dia buat salah, so the item dia, the winner is the ladies kan. Yang ini saya terjemahkan adalah satu kisah keluarga. Bagaimana keluarga itu menghadapi satu insiden yang akan membawa penderitaan kepada semua pihak. Dendam. Dendam lah. Ini dendam apa, kalau macam kat BBC cakap dendam yang terindah. Dan itulah dia kata lah kan, dendam yang terindah. Rindu Kasih 1 ni, Rindu Kasih 1 saya tulis tahun 2022 tayangan dia.
Pali masa tu agak surprise kita dapat projek ni. And then masa Rindu Kasih 1 saya menulis dengan keadaan yang amat menyeksakan. Jadi kalau yang ayalah Loma nak tahu, masa Rindu Kasih 1 saya menulis dengan 2 tangan saya patah. Oh ya? Oh yang okay. Masa saya patah. And then kita tengah kejar date untuk shoot. Saya macam mana aku nak siapkan cerita ni kan. Masa tu saya baru habis brainstorm dengan Pali untuk episodik. Kita bawa episodik, treatment semua dah siap, tinggal nak on the paper, nak menaip episod 1. Tapi belum sempat saya nak type episod 1, saya kemalangan teruk kereta motor okey. Motor balik kerja, saya patah dua patah tangan saya, sini dengan sini. Allah. Okay. So benda yang saya ingat, saya sebenarnya saya tak suka producer dan juga pengarah menunggu sikit tak sampai. Saya memang kalau Pali kata dia nak berapa bulan, saya akan kena bagi deliver. Okey, sebab saya banyak joke dengan Pali, back to back dengan Pali juga. Nak jagalah ceritanya tu lah kan. Okey, ada sebab saya senang bekerja sama dengan Pali. Okey, bila benda yang pertama saya sampai hospital, baru doktor baru sahkan saya patah ni, saya minta phone dekat my wife. Saya minta wife saya typekan satu message dengan Pali, cakap Pali, saya betul saya accident malam tu. So saya tahu Pali tengah risau untuk dapatkan skrip nak shoot, sebab date artis dah lock. Kita pun tanggungjawab. Jadi bila saya start menulis selang 4 hari 5 hari, saya balik daripada hospital sebab saya tunggu date operation. Okay, saya masih bermuka, saya ketua episod 1 tu. Lagi gambar tu dia hantar. Macam mana Tangan sini ni berbalut, ini masih simen. Ini berbalut, tapi saya belum buat major operation. Saya tunggu date operation. Saya punya masa tu zaman musim Covid, jadi kita tunggu turn operation. So saya ada dalam lagi sebulan lebih lah untuk saya operate. Okay, so saya intend saya cakap Pali, saya WhatsApp dengan Pali, tolong minta tunggu saya. Sebab saya cerita Rindu Kasih 1 saya tak boleh bagi kepada writer lain buat, sebab saya sayang cerita tu. Kalau kita pindah pada writer lain, mungkin dia tak dapat apa yang saya impikan dalam perjalanan cerita tu. Alright, so saya beritahu Kak Baby, cakap Kak Baby saya teraccident. Sebelum tu saya dah brainstorm Kak Baby dah, cantik lah. Kak nak macam mana ni kan, sebab saya ada perjanjian dengan Kak Baby. Long dah 2015 kat 2015 kita pun dah shoot. So untuk projek ni Rindu Kasih memang saya nak Kak Baby ada. Saya cakap dengan Pali, memang saya nak watak ni khas untuk Kak Baby. You kena dapatkan dia. Untuk audience kita kena clear jugalah kan. Kak Fazlina Maduk ni memang kita panggil Kak Baby, panggilan mesranya kan. Jadi apa sebab baby nanti kan. Jangan salah faham, memang itu nickname kat set. Saya sendiri panggil Kak Baby, ramai semua panggil Kak Baby kan. Mungkin sebab kakak ni memang manja orangnya, walaupun garang-garang macam tu. Jadi untuk perjanjian saya dengan Kak Baby tu, nanti saya akan kupas lagi kenapa kita orang ada buat perjanjian tu. So perjanjian tu menjadilah untuk Alki ni. Okay, bila saya buat, saya cakap Pali tunggu saya, and then dalam kesakitan tu saya menulis episod 1. Saya start menulis episod 1. So saya kena kejar episod 1 satu hari setengah untuk satu episod. Nak kerjakan 15 season 1 tu. So kau bayangkan dengan menahan sakit, air mata menitik-nitik, tahan sakit ni dia macam Allah bagi saya rasa benda tu untuk deliver kepada watak-watak yang saya jelmaan. So benda tu jadilah rasa tu sampai. Cakap Baby sendirilah kan, dengan bila Abang Ali tulis sakit ni semua, tahu ke kat set dia sikit writer tengah ada masalah ke? Akak tak tahu? Tahu sebab lepas accident tu, I think 2-3 days after that, actually title kita retak mula-mula. Sebenarnya retak, dan Pali dah inform, macam dia dah book lah, dia dah lock like 3-4 months ahead tau untuk cerita retak ni. So then Tuan Adli, kita dah start ber-WhatsApp apa tu semua tu.
And then one fine day, bila dia dah accident tu, the first thing first, dia buat, dia hantar gambar. Dah macam mami, dah macam mamia dah. Okay, berbalut. So kita terkejut lah kan. Lepas tu dia cerita lah, kata tapi saya kena siapkan skrip macam ni apa semua. So kita doakan yang terbaik lah masa tu. Untuk Tuan Adli masa tu, Pali pun risau apa semua. So dan saya berjanji lah dengan Tuan, dengan Pali, saya berjanji cakap saya akan buat job ni. Jangan risau, saya akan buat job ni. Saya takkan ambil. Kalau saya ambil pun, this will be priority. You know. So itulah kejadian itu kasih satu yang memang macam Tuan Adi cakap lah, dia dalam kesakitan kan, dia buat benda tu. Dia bagi watak Halijah ni, dia tak ada Assalamualaikum, dia tak ada, dia terus Sadaqallah dia terus bagi sakit petir tu. Dia punya transition tu dia 360 degrees dia punya transition. Memang macam terus. Tuan Adi ni dah benci aku sangat tu. Dia ada momen-momen yang bila kita baca dialog-dialog tu, kita baca the whole thing tu, kita rasa macam Tuan Adli, you create a monster, you know. Halijah tu pada saya lah satu monster. Kan. Dan alhamdulillah saya memang tak sangka, kita memang tak sangka that kita bertahun main je. Saya rasa bertahun saya tunggu Kak Baby on this job. Sebab saya memang impikan Kak Baby comeback kat saya dan cerita saya balik. Dia sebab skrip Tuan Cermin Kasih. Masa tu saya ada job lain sebenarnya, tapi saya ditelefon oleh producer yang script writer nak Baby berlakon juga dalam cerita ni bersama dengan Tizakiah dengan Rajiah. Ada Sazi Sam dengan Sazi Sam di penjara macam ni lah. Bila saya dengar penjara tu macam Allah, penjara. Nak masuk penjara kan. Tapi producer tu Abang Ari macam dia macam ni, kalau kau tak ambil, kita tak boleh buat cerita ni. So bila dah dicakap begitu kan, yelah bang, okey lah. So bila baca skrip, lepas tu jumpa Tuan, Tuan cerita backstory apa tu semua. Okey, menarik. Dan kita berhijrah ke lokasinya di dalam penjara betul. You know. So daripada situ kita dah create the bonding, dan pelakon dan juga script writer. Dan cerita tu Kak Baby menang pelakon membantu wanita terbaik industri. Tahniah dan kita cerita tu juga kita dapat top 5 kan. Script writer terbaik, pelakon wanita tu Tizakiah menang, pelakon seperti saya menang. Cerita tu banyak mengangkat orang-orang lah sebenarnya. Dia itu kisah family juga sebenarnya, kisah family juga. Tetapi masa itu saya baru kenal Kak Baby, dan bila writer dengan cast dia boleh brainstorm, it's good. Sebab untuk next the job saya dah boleh macam serasi. Jadi saya masa kat situ saya nampak aku kena buat satu cerita yang Kak Baby akan jadi bagi lagi baik daripada yang dia buat tu. Sebab saya tahu dia Kak Baby is anugerah Tuhan yang dia bagi kepada dia. Dan kalau dia dapat cerita-cerita yang lagi mengangkat dia, saya happy. Saya simpan. Kadang-kadang timing tu tak kena. Jadi bila saya buat saya cakap ujungnya watak Halijah ni dalam kepala saya Fazlinah Daud. Kalau ditukar pelakon lain tak jadi. Saya rasa mungkin saya hampa ataupun tak menjadi. Tak menjadi bukan apa, sebab saya dah develop karakter tu dari segi perbincangan kami. Akak nak buat macam mana kalau saya buat macam ni mungkin tak? Akak maybe bagi suggestion. Jadi ego tu kena. Dia punya grow watak tu sendiri dia spark dia untuk menulis. Watak tu ditulis tu memang untuk memang Tuan nampak Kak Baby. The first Kak Baby. Yang lain tu, yang kas-kas lain tu adalah surprise. Yang saya minta setakat ini, tapi
Pali berusaha untuk mendapatkan casting yang lagi yang cantik. Itu surprise. Jadi bila semua sudah menjadi kena dan hasil kita punya brainstorm, kita punya sebelum saya menulis, saya akan kebiasaannya saya akan tulis, saya akan brainstorm dengan kas-kas yang telah dikonfirmkan. Jadi Alki adalah kas-kas yang dipersetujui hasil permintaan saya, dan Pali dapat kas tersebut dan memudahkan. Jadi saya akan bincang tiap-tiap malam, saya tulis, saya bincang Kak Baby macam ni okey tak, macam ni. Jadi idea Kak Baby saya absorb. Cantik lah, memang cantik Alija tu. Saya tahu masa season 1 saya akan dah dapat Kak Baby ni keluar daripada rumah ni kena ni kan. Memang kena dia. Itu pun dia punya motivation pun. Saya sedang nanti. Itu pun motivation. Tapi orang tak faham penderitaan watak Alija ni daripada season 1, season 2, dan apa yang terjadi pada season 3 ni adalah orang tak pernah tanya dia pun apa yang dia rasa daripada season 1 tu. Orang tak peduli. Itu fitrah orang manusia. Orang dia je kan. Itu fitrah manusia, whereby kita punya resepi tu menjadilah. Dan kita punya resepi tu menjadi untuk menunjukkan fitrah manusia sebenar. Bila dia dah chop orang tu jahat, dia tak kisah lah. Dia sampai bila-bilanya. Kan penghujungnya baik pun mereka tidak akan terima. Itu fitrah manusia. Kan? Betul. Itu kita orang punya mission sebenarnya. Jadilah. Alhamdulillah. Bawa dalam tu. Dia sampai macam tadi Kak Baby cerita kan. Cerita boleh Kak yang rasa ni tadi kita cerita off camera yang akak tengah isi minyak, orang tu sampai nak bagi tahu surau kat mana pun. Cerita Kak. Ya, watak Alija tu punya impact lah dalam kehidupan akak tu, sampai orang luar netizen tak nampak diri Kak Baby sebenarnya, you know. Kita nak pergi isi minyak, kita diludah, kita dimaki, saya nak tumpang solat kan. Solat tapi jahat Salina tu, you know, all those things. Saya tengah syuting, diserang di set, mengganggu produksi kan. Dan saya dapat death threat, dapat ugutan nak kalau jumpa nak sepak. Dia orang ambil serius betul Orang ambil serius betul-betul. Tapi saya patahkan dari segi saya minta maaf. Saya hanya melakonkan, you know, minta maaf kalau ada yang terasa ataupun ada yang tak boleh terima. Jadi bila dia nampak macam baik sebenarnya, taklah macam di dalam TV apa tu semua tu kan. Kita jangan terlalu emosi bila macam saya memang tak emosi pun. Tak emosi pun kalau orang maki ke, orang marah ke, orang macam kadang-kadang kita tengah shoot ni Halija ni jahat ni, cepat nak ambil gambar. Kau dah kata aku jahat, cepat nak ambil gambar aku. You know, but to me it's like saya dah menjalankan tanggungjawab dan amanah yang diberi oleh penulis skrip, director dan juga harapan pelakon-pelakon lain untuk drama ni kan. So it's all about Rindu Kasih. I can say is all about family bonding, teamwork, no ego on set. Walaupun yang ketiga ini ada pelakon-pelakon baru, Lukman ada, Akasha ada, Hasnul ada, Kak Halida ada, semuanya dah ada nama. Tapi diorang pun rasa pressure pasal kita dah pegang 3. Yang ini dah pegang 3. Tapi orang kata kita balance kan benda tu. We create a very harmonized workplace. We respect each other punya character. Betul. Personally and also characteristic, you know, and I don't know, it's such a beautiful atmosphere. Masa syuting tu, the workplace tu sangat. Kita tak ada nak makan ini, nak makan ini. Kita bekerja di macam-macam production kita bekerja dengan macam-macam pelakon ya. Tapi ini saya boleh kata memanglah nampak dia olah bola kan. Minat aku dengan budak ni kan. Akasha,
make a comeback. Dah risau dah. Betul. Alamak, macam mana? Nombor besar Macam ni mana kan? nak balance Hebat ni kan? kan? Abang Hasno, Allah. Faham tak? Lepas tu baca Abdullah punya karakter. Kak Halida, okey kakak-kakak tapi bukan sebarangan. Kan macam alamak, Dia surprise hopefully diorang boleh adapt lah dengan cara kita. Alhamdulillah. Hari pertama je semua dah pecah. Semua dah pecah. So ya Allah, memang anugerah Allah lah untuk cerita ni and memang dia macam apa? Dia surprisingly, walaupun cerita tu kalau orang tengok on surface kat TV, penulisan tu Adli sekali, memang nampak berat. Tapi kita sebenarnya have fun betul dekat set. Enjoy. Kita have fun betul dekat set. Berbeza lah. Shooting dengan dalam TV tu berbeza lah. Betul. Sebab semua orang tahu bila nak switch on, switch off. Betul. Dia tak ada yang marah, tiba-tiba luar set dia nak marah lagi. Tak ada. Kalau buat macam tu saya tak tahu apa jadilah kan. Macam Fakih punya karakter kan, dia apa ni, bantai Halijah lah apalah kan. Lepas tu sambil bantai tu sambil gelak, sambil dialog tak mana-mana. Kita ni kena Halijah ni kan, bila dah habis bunuhlah kau ni yang itu ada yang keluar BTS apa semua lah, yang netizen yang akan macam macam ni korang gula-gulakan kita orang yelah marah dengan dia apa semua kan, padahal tidak kita macam adik sakit tak adik masa kena pukul apa tu semua tu kan. It's all about technique and everything, you know? Tapi betul-betul macam bila tu yo je, padahal tak ada apa pun. Tak ada pun kan. Tak sakit pun. Siapa nak berlaku kalau betul-betul kena pukul? Betul-betul kena Ada. Tapi kita jangan komen lah. No comment lah. Itu mungkin works untuk dia kan. Tapi itulah macam bottom line, macam rindu kasih, especially yang 3 ni ada kehadiran keluarga baru kan. Kami semua sepakat, walaupun baru kita semua sepakat hala tuju kita sama untuk menaikkan drama ni. Bukan sebab personal. Tak ada budaya memakan ke aku lama kau baru ke, tak ada. Saya tak, memang tak ada. Sebab baru pun sama-sama Betul. bawa. Rasanya kita kena bagi kredit juga Kak dekat nahoda kita lah. Betul. Sutradara Abang Paris sendiri, sebab dia mampu mengawal semua ni. Dia kontrol kan. Even kita akan kupas lagi dalam perhubungan dalam bekerja tu dengan Tuan Adli sendiri, dengan kehendak vision director, macam mana nak bagi balance semua karakter. Okay, kalau dia ni nak naikkan dia, siapa yang perlu support dia, dan orang yang datang ni betul-betul hadir untuk support, bukan yang hadir dalam niat-niat lain lah. Setengah orang ada. Tapi kita bincang set kita lah. Set kita tak ada. Betul tak? Set kita tak ada. Alhamdulillah. Betul. Smooth. Sila. Untuk balance kan tadi Norman kata balance sebab kita tahu semua watak-watak yang dijelmakan dalam Rindu Kasih dia wujud dengan satu beban yang tinggi, emosi dia. Okey, daripada season 1 lah, season 1 sampai season 2 terceri, sampai yang wujud yang terbaru Fakih, Qasim, Abdullah, Kisha. Okey, saya surprise dengan watak Kisha tu sebenarnya. Dia boleh bagi macam tu, and then Fakih juga the best. Cantik lah dia bawa kan. So masa penulisan dengan untuk Rindu Kasih, saya dihargai oleh producer. Dihargai oleh producer tu macam mana? Sebab Pali adalah producer, dia juga adalah director, and then dia berada-berada dengan kita. So dia involve saya dalam team dia dah lama. Jadi kita bekerja as the family. Dia tak pinggirkan writer tau. Okay, dia tengah production, dia pinggirkan writer. Dah habis dapat skrip and then dia tak hubungi writer apa semua kan. Tapi untuk dengan Pali, kami berkawan, dan kami apa-apa projek kami akan discuss. So the bonding tu cantik. Bila mewujudkan semua watak, saya dibagi pemikiran yang awak bagi, di mana saya tak duduk satu side. Contoh macam Salina, memang tahu dia watak utama, tapi saya tak duduk kat website Salina masa menulis. Saya akan duduk, okeylah, watak Alijah lah sekejap. Duduk POV dia. Okey, dah settle kat sini, saya pindah watak Fakir lah sekejap. Jadi saya surrounding. Jadi dia tak satu je yang naik, dia semua sekali dia boleh, dia akan naik sini. Dan satu kalau kita tengok kebiasaan drama-drama, okey, dia akan duduk satu side saja, watak utama. Contoh macam Salina akan side dia je lah. So yang lain akan
Tenggelam. Jadi saya dalam alkil memang daripada alkil 1 sampai ke 3 saya akan duduk semua part. Okey. Saya akan lepaskan watak Sarinah. Memang Sarinah akan pegang, saya pegang. Okey, saya duduk ke watak Halijah. Okey. Saya akan nampak Halijah punya POV dia. Sarinah ni apa? Amin ni macam mana? And then the watak anak dia Iqbal, Iqbal macam mana, Huda macam mana. So rasa tu kita dapat bagi kan. Jadi penonton pun bukan tengok pada satu perspektif saja. That's right. Okay, dia bukan satu main karakter yang bergerak tau. Dia semua bergerak. Jadi dia dapat rasa tu fair and square lah. Faham. Kita satu unit. Yes. Itu kasih kita satu unit. Seorang jatuh, kita semua jatuh. You jump, I jump. Dia macam you jump, I hold back. You jump first, I want to see. I want to see. Tak ada. Dia macam you jump, I also jump. Sekali semua. Tapi kalau jatuh lah. Tapi kan tadi saya pun tahu Kak Baby kata kan, first scene dia Alki adalah satu scene pergaduhan tau. Kat rumah Khalid Ya. Waktu first scene dia. First masuk set. Masuk set. Scene besar. Dia bukan scene yang ringan. Dia masuk set besar terus. Kalau kita tak pegang body karakter betul-betul, agak susah nak menjayakan scene tersebut. Alhamdulillah lah. Apa tu kata macam tuan cakap lah, kita macam Kak B boleh rasa apa yang dia nak sebenarnya. Dalam Halijah tu kadang-kadang dia bagi skrip, dia bagi dialog yang macam bila part dialog Halijah dia bagi santai-santai je. Pasal dia tahu Kak Baby ni jenis yang macam nanti Halijah masuk, dia bagilah, cantikkan lah. Dia salah satu penulis skrip yang dia macam bila dia nak kakak tu kerja tu lebih sikit lah. Because kita ada that orang kata roh kita dah berjumpa dah sebelum. Roh kita dah berbincang dah, contoh. Dah kenal lah, dah bond dah. So macam aku ni syurga kau, Amin. Yes. Itu tak ada dalam skrip sebenarnya. Tapi itu tuan punya vision. Tapi tulisan lain. His vision. Tulisannya lain. Jadi tapi sebagai Halijah, dia keluar itu. Dah faham dah dia punya. Dia dipanggil karakter driver ni. Itu adalah bila seorang ibu tu bagi that statement pada anak lelaki. Kan, aku ini syurga kau. Maknanya there's no tak ada room untuk anak lelaki tu tidak patuh dan taat pada ibu dia. Polis pun tak boleh masuk campur. Kalau anak tu buat salah, kalau mak tu kata anak saya tak salah, polis pun kata ya betul lah anak awak tak salah. Betapa powerfulnya words tu dan daripada that words tu, aku ini syurga kau, yang that is the orang kata titik permulaan Halijah lah. Betul. Walaupun anak sulung dia baik, kebal baik, tapi kenapa watak Halijah tu nampak observe dengan anak nombor 2 dia, itu superb lah. Dia memang menjadi jiwa dia, menjadi untuk rasa kasih sayang tu pada anak nombor 2. Padahal ada fair sebenarnya, tapi ada yang lebih lah kan. Ada yang kata itu fitrah lah, fitrah ibu. Itu apa yang ditulis ke ataupun memang Kak Baby sendiri yang keluarkan benda tu? Dia sebenarnya bila kita dah baca skrip tu dan macam penulisan tuan macam Cermin Kasih pun dia lebih kepada realism. Watak Kak Rock tu dia lebih kepada realism. Macam Cermin Kasih tu like, tiba-tiba dia diberi pengampunan. Saya ni bukannya, saya tak pernah masuk penjara. Macam mana nak tahu, macam mana nak buat expression, tiba-tiba dapat pengampunan dek. Kan, you know. So kita duduk dengan cara dia tuan, kalau orang ni macam kalau dia ni, kita banyak bercerita. Saya suka bertanya. Bertanya. Jadi dengan itu yang kadang-kadang kita dapat rasa tu.
Oh, kalau aku buat salah, duduk dalam bercara, tiba-tiba dapat pengampunan macam ni kot. So rasa itu tepat. Dan bila Halijah ini rasa dan kata-kata itu tepat seperti yang Tuan gambarkan. Sebenarnya untuk season ketiga saya menghadapi kesukaran untuk drive karakter Halijah. Memang susah. Saya macam fed up juga sebenarnya mula tu. Kan watak Salina saya senang. Salina senang, Fakir senang. Mungkin dia ada tahap kesukaran dia, tapi kesukaran Halijah tu lagi langgar daripada orang punya kesusahan ni. Jadi saya cakap dengan Kak Bibi, saya ada masalah lah dengan watak Halijah ni. Susah sangat season ketiga ni. Kenapa? Apa hal? Kenapa? Apa hal sebab berbalik kepada intensnya cerita itu daripada season 1 season 2 dia dah naik. Bila ketiga saya berpegang kepada Halijah ni dengan rasa apa lagi yang aku tak explore Halijah ni dari writer apa yang aku tak nampak lagi Halijah ni, apa yang dia tak rasa lagi ni, yang susah saya nak pegang karakter tu tau. Saya nak menulis sampai saya cari Kak Baby kat set. Saya datang cakap Baby, Kak tolong Kak, apa jadi ni? Saya dah risau ni kan. Bila sebab writer punya side adalah bagi skrip on time. On time itu memang kita punya hukum lah kan. Tapi saya ada masalah dengan watak Halijah ni. Dulu saya ada masalah dengan watak-watak yang lain, tapi yang untuk season ketiga ni watak Halijah sangat bagi tekanan yang tinggi pada saya sebab saya bukan tak cukup explore. Saya apa yang aku tak rasa dengan Halijah ni. Apa lagi yang tak boleh lajukan penulisan saya. Dan tadi saya baru dapat tangkap satu benda yang Kak Baby cakap dengan saya adalah benda tu pun saya tak pernah soalkan pun. Benda tu saya sebagai writer saya tak pernah soalkan. Tapi Kak Baby dia soalkan pada Salina, pada Umi, dan sepatutnya Kak Baby beritahu saya benda tu awal. Dia beritahu, korang tanya aku tak kenapa aku benci sangat watak Khalid ni kan. Apa korang pernah rasa tak daripada script writer? Aku pun tak pernah tanya pun. Jadi itu ke yang membuatkan saya susah nak pegang Halijah season ketiga ni. And then watak Halijah ni dia twist tau. Dia season 1 season 2 nampak karakter macam tu. Dari season ketiga dia nampak penyakit dia tu lagi saya nak menghadam penyakit tu lagi. Macam mana nak karakter ni akan bergerak watak-watak ni, nak berjumpa dengan watak-watak lain. Jadi itu memang amat susah. Jadi saya, of course saya cakap dengan Kak Baby, Kak, I punya part sampai sini, apa yang boleh deliver you tambah. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.